Okey, baik. Bahan utama yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing wangkul ni, kita juga masukkan bahan yang dinamakan garam Himalaya. Okey, garam Himalaya ni antara bahan yang popular jugalah, terkenal dalam produk-produk kesihatan. Di mana garam Himalaya ni sejarahnya adalah dia berasal daripada garam gunung berbentuk kristal yang digali dari pelombongan garam di kawasan pegunungan Himalaya lah, sebab tu nama dia garam Himalaya. Okey. Garam Himalaya ni dia melengkapi keperluan mineral yang diperlukan oleh tubuh badan. Ke antara khasiat-khasiatnya, dia membantu mempertahankan hidrasi tubuh badan, dia membantu menyeimbangkan pH tubuh badan, dia membantu menyokong fungsi organ tubuh badan, dia membantu meningkatkan kualiti tidur, dia membantu menghilangkan selulit, dia membantu mengatasi masalah kekejangan otot, dia membantu mengawal tekanan darah tinggi, dia membantu melancarkan pengaliran darah, dia membantu bertindak sebagai ejen detoksifikasi semula jadi, di mana dia membuang toksin dalam badan. Dia juga membantu menghilangkan jerawat, dia membantu mencegah radikal bebas dalam tubuh badan, membantu menjaga kesihatan sistem pernafasan, dia membantu menjaga kesihatan sistem pencernaan, dia juga membantu mencegah infeksi virus dan bakteria, dia membantu mencegah dehidrasi, dia membantu menjaga kesihatan tulang, dia membantu mengoptimumkan penyerapan nutrisi, dia membantu menyah toksin dan melancarkan metabolisme. Okey, dia juga membantu menyeimbangkan elektrolit, iaitu mengekalkan hidrasi dan juga tenaga dalam badan. Ia juga membantu proses penghadaman dan ia juga membantu detoksifikasi lah, buang toksin dalam badan untuk keseluruhan bahagian dalam badan kita. Jadi banyaklah khasiat garam Himalaya ni yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing wangkul.